Selamat datang ke channel What Even. Hari ni saya akan main game Pokemon Brick Bronze Conquest. Dan ada Mega Evolution yang baru, ialah seperti Legend ZA. Kalau korang tahu atau tak tahu game itu, korang akan terbang di tempat Aldia City, di tempat putaran pasir. Dan bahagian kanan ada jual Mega Evolve yang baru. Dan saya tunjuk kesemua Mega Evolution yang baru. Semuanya saya dah beli, kecuali satu yang floaty tu, ialah Pokemon bunga yang kecil tu. Dia tak sama, beza. Dia warna biru merah, dari Mega Evolve. Kecil-kecil pun dah ada Mega Evolve. What? Inilah yang Pokemon Mega Evolve yang baru. Dan saya akan rating kesemuanya yang best atau tidak best. Oh, dan 6 starter dia saya tak bayar Robux. Saya beri tempat lubang yang besar tu, dan lawan Pokemon yang besar-besar, macam match apa dah. Dah ada chance untuk muncul starter di tempat mana-mana saja. Korang boleh beri komen mana starter korang nak. Saya akan balas komen korang. Dan kalau korang nak main game Royal Conquest tu, ada di Discord, group Roblox, dan saya akan beri di link di description atau pin komen. Dan masa tu saya akan review kesemuanya Pokemon. Ok, yang first starter ialah Feraligatr. Saya tak tahu nak spell macam mana ni. Anyway, saya akan reviewkan Pokemon baru ini. What? Ok, belakangnya macam ok sikit. Saya tengok yang depan dia macam mana. Try! Saya tengok dia tak berubah sangat. Dia macam seperti toilet. Yang belakang ada macam ada mata. Tak tahu bentuk macam mana. Saya bagi rating dia lah 20/10. Is tak berubah sangat. Tak ni saya tak tahu apa benda helmet ni. Seterusnya ialah Ember. Ini saya tak suka sangat starter ni, sebabkan dia ni haram. Ok, kita Mega Evolve macam mana. Haram menggunakan skill lah. Apa dah. Ok, tengok depan dia macam mana. Dia ada berubah sikit badan dia. Tengok macam ada mulut terbuka ni. Ya, saya bagi rating je lah 0/10. This is haram starter. Seterusnya adalah Meganium. The worst starter juga. Dan let's see Mega Evolve dia macam mana. Nampak bunga di leher. Ok, tengok depan macam mana. Ini pun lurus juga, tak ada perubahan. Just tambah bunga di leher seperti permainan budak-budak. Saya bagi rating dia ialah 1/10. Now it's twisting. First starter is trash. Not buying that. Classic Kalos ialah Greninja. Bukan Greninja saja, ada 3 starter Kalos Classic. So let's see Greninja, Mega Greninja. Oh, dia upside down. Dia berubah macam shiny. Dia kali warna hitam. Ok, tengok depan dia. Sangat pelik kenapa dia upside down seperti Naruto. Saya lagi suka daripada S Greninja. Lagi bagus, lagi best dari belakang Sudiken. Saya bagi rating Greninja ialah 5/10. Seterusnya ialah Delphox. Dan saya nak tengok Mega Evolve dia macam mana. Yang tiga-tiga first tu tak best, bukan Greninja. Yang 3 tu dipakai ni Wish macam skipper. Dan tengok depan dia. Saya rasa
badan dia design dia okey, tapi kenapa dah dijambang disebabkan dia ni betina. Okey, saya rasa saya bagi 9/10, tetapi 8.5/10. Seterusnya dia chance knock dan Mega Evolve seperti biasa. Okey, pula tengok depan dia macam mana dia punya design. Macam berbeza sangat yang biasa, kecuali belakangnya tajam jadi perisai. Saya bagi rating ialah 4/10. Okey, starter dah, dan saya akan review kesemuanya Pokemon lain seperti Dragonite. Let's see Dragonite Mega Evolve. What the, ekor terlalu besar. Apa yang bahunya tu ada sayap, extra sayap. I so disappointed. Kenapa kepala dia sayap setakat belakang dia terlalu kecil? Saya bagi rating ialah 5/10. Seterusnya ialah Hawlucha. Dan tengok dia punya ni Mega Evolve. Oh, okey, tahu depan dia macam mana? Biasa tidak design dia. Dia depan dia. Lawa juga. Muka je yang berubah, macam topeng, seperti topeng tu daripada WE. Saya kasih rating Hawlucha ialah 8/10. Very good. Seterusnya ialah Pisuta. I just joking, is with Rebel. Anyways, review Mega Evolve. Betul, tengok depan dia macam mana. Kenapa mulut dia is funny? Dan dia ada tangan ke? Saya bagi rating dia ialah 3/10. Seterusnya ialah Starmie. What the, bruh, dia edit macam panjang je, sikit simple. Ni seperti Patrick. LOL. Saya beri rating dia ialah 1/10. Seterusnya ialah Scolipede Speeder. Wah, besarnya. Besar pula. Besarnya armor. Tengok depan dia. Okey, lawa-lawa. Ada ditambah armor je di depan dia. Dan tanduk dia berasid, besar bahaya. Saya bagi rating dia adalah 7.5/10. Next is Skarmory yang apa? Panjang kaki dekat depan dia. Is macam dah beza dah. Waktu ada memes buang kaki panjang. Saya kasih rating dia adalah 2/10. Seterusnya ialah Chandelure. Okay, I see, it's cool. Okay, tengok depan dia. Muka dia tak berubah, tapi dia macam lampu-lampu lah, macam lawa tapi muka tak berubah. That's okay. Saya bagi rating dia ialah 8.5/10. Lawa juga pun. Seterusnya ialah Phalanx. Let's see Mega Evolve dia. Bruh. Seperti Go Power Rangers. Bergabung yang member dia. Okay, tengok depan. Satu yang berubah, lain tak tidak. Dua member menjadi perisai dengan pedang.
Saya kasih rating dia lah 5/10. Seterusnya ialah Malamar. Rasa kurus sangat, tapi kepala dia besar. Saya tak tahu apa badannya, fungsi apa. Kepala dia pukau orang. Saya bagi rating dia lah 6/10. Seterusnya ialah susah nak panggil ni. Oh, dia terbang tak mata dia berubah macam berubah aku mata dia ni. Okey, saya bagi rating dia ialah 7 ke 6.5. 6.5 lah per 10. Seterusnya ialah Scruffy. Kuta. Nah, kenapa dia pakai putih? Okey, tak depan dia. Waduh, yang orang-orang yang tahu, yang tidak tahu, saya takkan beritahu apa rasanya. Sepatutnya warna kuning tu dah cantik dah. Tak tahu kan pakai putih sampai lutut dia koyak. Saya bagi rating dia lah 5/10. Seterusnya ialah Frostlass. Ush, dia panjang lah dia ni. Okey, tak depan dia. Yang biasanya tak ada tanduk kan. Oh, okey, saya ingat ke tidak. Okey, dia ada berubah juga. Dia panjang. Saya bagi rating dia adalah 7/10. Seterusnya adalah Estradale. Lagi 6 lagi Pokemon akan review. Termasuk 5 lah. Ush, kenapa Hippo besar sangat, panjang sangat. Dada dia ada berubah. Yang kepala dengan tangan dia seperti slasher, hitbox panjang. Saya bagi rating dia ialah 6/5/10. Seterusnya ialah Pyroar. Sepertinya jantan tu perfect dia punya design. Dia tukar pula. Betina macam sama je kalau jantan. Jantan dia macam harimau. Betina pun macam harimau juga. Ayo. Seperti jantan yang perfect. Apa aku takkan betina. Bukan pusing-pusing nak tukar jantina tau. Saya tangkap time first try. Saya tangkap je, nak bermasa nak tangkap ikut gender. Okey, saya bagi rating ialah 7/10. Kalau korang bagi komen seperti, lah kenapa kamu tangkap betina je, tangkap jantan senang je. Ada Pokemon yang rare, yang jangan susah tangkap. Seperti ini lah Pokemon ni, jangan susah tangkap. Oh, dah ada berapa tangan dia? Ada 6 Oh, dah ada 6 mata ke? Termasuk kepala dia. Saya bagi rating ialah 6.5/10. Seterusnya adalah Dragalge. Ush, dia mengerikan. Oh, dia tak mengerikan. Tak tahulah, naga daun dah apa dah di dalam airnya. Seterusnya ialah Electros. Oh, dia ada tangan seperti ikan. Dia macam depannya tak berubah. Tangan dia macam bateri. Saya kasih rating ialah 6.5/10. Dan last ialah Jumper. Oh, macam awan. Rasanya okey ya. Ada berubah juga dia ni Jumper. Saya kasih rating dia lah 7.5/10. Okey, tu sajalah game Pokemon Big-Bang Conquest dan Mega Evolve baru. Kalau game update ada Mega Evolve baru lagi, saya akan upload video short. Apa pendapat korang Mega Evolve yang baru? Komen di bawah mana korang suka Pokemon Mega Evolve.
Dan jangan lupa like dan subscribe, dan kita jumpa lagi video akan datang.